lambat dek. Aduh, sampai juga. Alhamdulillah. Satu je luggage. Okey, jom. Hai. Ain keluar je Skytrain, nanti terus pergi dekat ni. Dekat bunga-bunga ni. Beyond Singapore. Mana dia? Ya Allah. Akak kat tepi kolam. Okay, turun sekali. Lepas tu berhenti dekat Yishun. Lepas tu dah turun dekat situ. Cakap, ini dekat mana ni? Salah ni. Lepas tu aku macam pergilah bawah tu. Macam mall lah. Macam mall besar. Pergi bawah tu. Lepas tu aku macam salah ni. Patah balik naik atas. Naik atas pergi dekat tempat bas yang kan akan ada bas kan untuk tunggu orang tunggu bas kan kat situ. Lepas tu Akak tak tahu. lepas tu ada seorang kakak pakai tudung ni. Aku tanya dia, Kak, Kak, ini dekat mana Kak? Ni kat Yishun. Okey. Lepas tu aku macam, kalau nak pergi Woodland macam mana? Awak boleh ambil MRT ataupun tunggu bas. Tapi kalau bas awak, kalau naik MRT tu awak kena pergi interchange. Benda tu dia cakap. Awak kena pergi turun bawah mall tu. Bawah tu, lepas tu pergi ke bangunan sebelah sana tau. Sebelah jalan raya. Aku macam Astagfirullahaladzim. Lepas tu aku ada nampak dia tulis kat situ kan. Ada satu bas datang. Tak lama lepas tu borak tu macam 2, 3, 5 minit macam tu. Ada satu bas datang. Dia tulis kat situ Woodlands. Tapi 96 apa dah? 969 ke apa dah? 969 kot. Lepas tu, Kak, bas tu boleh ke? Boleh. Okey Kak, nanti kita borak. Okey Kak, nanti kita jumpa lagi. Bye-bye. Aku terus naik. Lepas tu sepatutnya kan, sepatutnya kan kena naik ikut pintu depan kan. Kena masuk bas tu ikut pintu depan. Tapi yang masuk ikut tengah-tengah. Aku scan lah ikut tengah-tengah tu. Lepas tu akak tu cakap, tak boleh, kena depan. Aku lari pergi depan. Tek. Lepas tu dia dapat tempat duduk kan. Lepas tu bas 2 tingkat tau. Tempat duduk. Kat atas tak ada orang. Lepas tu tak ramai sangat orang lah. Sebab orang ada yang turun, ada yang naik. Lepas tu tak ramai sangat. Lepas tu ada uncle naik. Lepas tu dah jalan-jalan. Lepas tu aku buka ChatGPT tau. Kat mana bas 969 ni berhenti dekat mana dan akan pergi ke mana. Wow. Aku macam, okay, lepas ni perhentian aku ke bukan? Bukan. So aku macam relax dulu. Relax. Sampai satu perhentian ni uncle tu cakap Woodland Interchange. Aku punya ke? Semua orang turun, aku punya ke? Okay, aku macam tengok balik sini. Betul-betul lah, aku turun. Tak macam Turun dekat Woodland Interchange tu, kena ambil satu lagi bas tau. Bas 950. Masya Allah. Tempat dia kan besar. Lepas tu aku macam, okay, lepas nak pergi mana? Kena tengok signboard tu. Kena naik escalator lah, turun escalator lah. Lepas tu macam naik kot tadi, naik escalator. Lepas tu I pergi sebelah sana. Cakap, kan ni macam mall ni, mall. Lepas tu salah ni, kena pusing belah sana. Pusing balik sebelah sana. Kena turun belah sana, turun bawah. Baru betul. Lepas tu dia ada tulis kat itu 950 JB. Apa dah?
Okay betul. Pasal aku cakap beratur lah. Beratur ramai juga. Aku cakap alamak ramainya. Bila beratur tu tapi muat je. Ramai-ramai tu muat je satu bas. Dapat tempat duduk juga. Alhamdulillah. Dapat tempat duduk juga. Ya Lepas tu Allah. dah duduk. Sampai mana tu? JBCIQ JBCIQ bukan? Tak, Woodland Checkpoint sampai tak? Ni Woodland Checkpoint dulu. Okay, Woodland Checkpoint Woodland dulu. Checkpoint sampai dulu. Dah sampai Woodland Checkpoint. Lepas tu Dah tag apa semua. Nanti aku berlari lah. berlari Berlari nak sebab tak nak tunggu queue. Tak suka queue. Lepas tag apa Astagfirullahaladzim. semua tu. Terus Kan kita akan naik satu lagi bas kan? naik bas yang sama Ya tak? Allah, bas yang berbeza. Kat situ aku dah cuak gila sebab kat situ mesti akan ramai. Confirm Ya. memang ramai gila. Lepas tu Ain Lepas tu ambil bas aku apa? rasa macam tak boleh. Aku kena ikut cara-cara ni. Kena pergi potong queue. Kena menyelit-nyelit. Lepas tu Ain keluar balik daripada queue yang panjang nak mampus tu memang panjang gila kak. Memang panjang gila. Lepas tu Ain keluar balik daripada queue tu, keluar balik cakap sorry, keluar pintas. Lalu sebelah sana, masuk sana tepi belah sana, pergi cak dekat bas tu. Cak dekat tepi bas tu aku cakap, "Uncle, boleh lagi tak?" Cakap, time tu orang dah sampai dekat tangga tau. Orang dah sampai kat tangga. Lepas tu nasib baik diorang yang kat tepi kita tangga tu pakcik-pakcik dengan abang-abang cakap, "Boleh lagi seorang lagi boleh. Boleh lagi seorang lagi boleh." Lepas tu $2 tau. Dia boleh bayar ringgit ataupun dolar. Ain time tu Ain ada $5 je dalam bag. $5 ke Kan ada shilling. Kan ada shilling. Sabar dulu. Astagfirullahaladzim. Tak boleh nak potong langsung. $5 je ada. Cakap alamak, nasib baik ada shilling. Shilling boleh kan? Boleh. Abang yang passenger jugalah. Dia cakap boleh je. So aku bagi dah. Abang yang passenger tu cakap, "Alah ni seorang je ni perempuan, belanja lah." Dia cakap dekat driver tu. Cakap, tak apa, saya ada. Saya ada duit $1. Aku keluarkan lah 4 keping. 50 Pandainya Pandainya adik. $2. So bayar. Ain dah duduk tangga dah ni. Lepas tu ada seorang lagi nak menyelit kan. Cakap tak boleh, memang dah sempit. Memang dah kat tangga yang terakhir. Tempat pintu bas tu tutup. Kalau sebab apa tau? Sebab tak ada option. Kalau Ain tunggu, aku rasa sampai malam aku tak akan balik lagi Malaysia. Ataupun jalan kaki lah. Berapa kilometer tu jalan kaki lah. Memang tak nak lah. Memang dah penat gila. Lepas Astagfirullahaladzim. tu dah naik je bas tu. Walaupun aku tu pakcik tu pun okey. Abang tu pun okey. Lepas tu dia kata, "Alah tak apa, tersepit kaki. Besok boleh MC." Aku cakap, aku sengih je. Lepas tu sampai CIQ. Berlari. Wow. Berlari. Row yang pertama sekali tak ada orang. Sampai lain orang dia penuh kat belakang. Astagfirullahaladzim. Sampai scan pasport apa semua. Dah lepas. Berlari walaupun dah tak ada apa-apa halangan. Berlari sebab excited perjalanan daripada Changi Airport ke Malaysia. Macam satu perjalanan yang agak mencabar bagi saya yang tak pernah keluar daripada kepompong Segamat tu. Sebab kalau kat Segamat apa-apa semua macam drive sendiri. Tak pernah naik public transport, tak pernah naik MRT, tak pernah naik bus. Tak tahu sistem dia macam mana tak tahu. Nasib baik kakak bagi kad bank apa semua. So Shout out to kakak. And her money that I spend Masya Allah. all the time I'm here. Alhamdulillah. So kita boleh repeat lagi tomorrow. Tak nak. Tak apa, belajar. Tu pengalaman yang menyeronokkan lah. Mungkin bagi orang-orang yang dah biasa dia kata, "Alah, hari kacang je." Tapi orang yang tak pernah, dia kena cubalah. Sepanjang 29 tahun hidup. Dah sampai. Dalam. Boleh je. Ada reservation Nasuha. Ya, 2 orang. Ain nak duduk dalam ke? Kat mana sini? Boleh je. Thank you. Adik, hari ni kita nak celebrate apa? Celebrate sebab habis training. Yes. Lepas tu Cakap sendiri lah. lepas tu
Dan sebab akak bangga dengan Ain dah boleh berdikari naik bas. Ya, boleh. Alhamdulillah. Okay, thank you. Sekarang kita berada dekat kedai Haziq Shelao, Haziq dan Ira Hazali. Ya. Dekat luar yang ramai. Hari ni nak belanja adik Ain. Sebab adik Ain dah survive. Survive apa? Survive naik public transport dekat Singapura. Alhamdulillah. Ya, dan nak raikan semena Ain dapat kerja lah. Kiranya macam Alhamdulillah dah habis training. Dan medical check up esok. Ready for our food. Sila. Ni yang lemak Cili padi. Cili padi. Lagi satu kau order? Apa tu? Sotong seafood. Yang ni additional lah. Dia memang ada. Ya, sorry kita tak sama company. Kita tak sama company. Sorry. Itulah pasal. Habis tu dia kata ambil dokumen, lepas tu pergi medical check up daripada sana. Okay, so kita orang esok akan pergi medical check up untuk adik. I'm so excited. Ya, I'm so excited tu. Okay, terima kasih. Terima kasih. Yeay, semua dah sampai. Boleh habiskan ni? Boleh. Sebab kita kan tak makan satu hari. Wow, Alhamdulillah. Wow, the moment of kejayaan dolar. Akak belum try lagi. Ya. Sekejap, yang tu sotong dia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Potong yang sambal. Sotong yang ni. Yang ni yang ni. Terasa ni pula. Okey. Zoom sikit. Ha? Zoom sikit. Zoom. Sekejap. Yang ni anda rasa tak? Belum. Yang ni masak lemak cili api. Ni signature sambal. Ni sambal and sotong. Sebab seafood boleh pilih ikan or sotong. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, okey. Alhamdulillah. Okey, jom saya pula. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dia punya ketam ni ah. Panas lagi. Ni tak diisi. Oh, jap. Jangan. Dia akan tarik gigi, so akan sakit sikit. Macam sebelum ni kan kita tak makan alas meja ni sebab dia style pinggan. Tak selesa. Yang ni kalau atas meja ni besar. Besar kopi. Tapi sedap kalau ada sayur kan. Sayur dia pakai ni
Tak ada menu sayur. Apa nama kedai ni tadi kak? Haziq Shut Up. Pada 3 kawan kan. Tadi Bandar Datuk Wan tu. Kita orang salah pergi. Kita orang pergi mana tadi? Bandar Datuk Wan pula. Dah sampai highway dah. Laki Bandar Datuk Wan dengan apa lagi? Tengok ni, yang ini tak habis bungkus. Kerang sahaja. Alhamdulillah. Saya punya matcha frappe. Stiker dia adalah Baik Martabak Majid. Sebab dia orang joint venture. Apa makan? Kena blood pressure too low. terpaksa makan. Dipaksa makan. 2 kali check dah. Masih low. Ya Allah. Kesiannya. Kiri kanan low juga. Ya Allah. Agaknya doktor nak bagi cantik bacaan dia, suruh makan dulu. Nasib baik nurse tu macam baik lah. Nurse tadi nurse kan? Nurse. Misi Tak, Chinese. kalau tak takut fail lah. Maksudnya awak darah rendah ni senang pengsan. Macam nak kerja kan? Aduh. Macam lah nak tunggu ni. Dah 12.40 ni. Tapi tak apalah, lepas ni terus check lagi sekali kan. Kat queue. Ni nak teh tarik. Nak review sikit teh tarik dia, memang padu sedap. Lagi sedap daripada Malaysia. Sedap. Nampak tak? Sedap tapi akak tak selera sekarang. Ni jenis memilu sikit makan. Nak yang sedap aja. So sedap. Teh tarik sedap padu. Tengok ni. And then roti telur dia yang kata sedap. Dia makan tadi dah kelang kabut dah. Sebab dia darah rendah. Dah 2 kali dah nurse tu kata makan something dulu untuk cantikkan BP. Hai, tak settle lagi. Dah 12.46 tengah hari. Ya Allah. Cepat.
lagi. Kiri kanan tak okey lagi. Yang punya tekanan darah tu rendah, terlalu rendah. Lepas tu minta akak order Milo tau. Milo pun tak okey lagi. Lepas tu dia cakap, wait I go eating kat sebelah. Makan roti canai, makan ayam, baru okey. Tadi check okey dah. Lepas tu baru boleh ambil darah. Dia kata kalau lepas makan tak okey juga, kena jumpa doktor. Astaghfirullahaladzim. Tapi dah okey dah. Alhamdulillah. Dah lepas lah. Dah dapat terus ke? belum. MOM dulu. Dia submit dulu ke MOM dulu. Tak. Bukan macam tu. Resultnya bila? Tak dapat. Resultnya bila? Tak ada. Nanti dulu. Kita bagi tahu dulu. Kejap. Kejap Tak. Result tu dia akan suruh adik ke dia akan email? Dia cakap macam mana? Tak ada. Dia tanya result macam mana nak tunggu? Macam mana? Saya nak datang esok ke apa? Cakap gitu. Dia tak tanya pula. Macam mana? Jom, so Kak tanyakan. Tak, masa company sebelum ni klinik akan email keputusan tu. Untuk klinik ni lain. Mungkin nak kena ambil esok ke lagi lusa ke macam tu. Dia tak boleh dibiar. Siapa nak jawab? Nak contact macam mana kan? Okay, Mak. Bye. Assalamualaikum. Tata, bye. Jaga diri. Elok. InsyaAllah. Apa? Jangan laju betul. Tak laju. Tak. Okay, Cik Ati, bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Best lah ada kawan baru. Okay, dia cakap macam ni. This one nanti dia yang akan submit pergi MOM. Tapi yang ni seminggu lepas hari Jumaat kan? So minggu depan Jumaat baru ambil. Lambatnya. Astaghfirullahaladzim. Akak punya berapa hari je? 2 hari je tak tahu. Dia cakap macam tu. Okay, bye. Bye. La ilaha illallah, nak kerja ni. Okay, sekarang dia akan datang ke MOM. One week later. Pasal kata lah one week later. So next week Friday. Ya, next week Friday. Dia yang akan submit result. Lepas tu satu lagi, I nak kena masuk kerja macam mana ni? Sebab benda tu tak siap lagi. Okay, dah settle. Alhamdulillah. Tapi masih lagi tengah terfikir macam mana ni, macam mana ni. Makan betul lah. Terpaksa makan. Terpaksa makan kan?